Bila ada masalah dalam tim kau, siapa yang kau salahkan dulu? Ramai leader terus cari siapa yang silap. Tapi leader hebat cari apa yang silap. Mereka tak sibuk tuding jari. Mereka cari punca. Sebab bila kau fokus pada orang, masalah akan berulang. Tapi bila kau fokus pada sistem, proses dan penyelesaian, tim akan belajar dan bertambah baik. Orang tak takut buat silap. Orang berani belajar. Hakikatnya, real talk leader biasa cari pesalah. Leader hebat cari penyelesaian. Bila orang rasa selamat untuk belajar dan berubah, pasukan ataupun tim akan berkembang lebih maju daripada yang kau sangka.